Para penonton yang dirahmati sekalian, kita masuk ke perbincangan yang keempat daripada 10 bacaan unik di dalam Al-Quran, iaitu bacaan yang digelar sebagai tashil. Dan di dalam qiraat riwayat Hafs, hanya terdapat satu ayat sahaja yang dibaca tashil secara muktamad, iaitu di dalam surah Fussilat ayat 44 pada perkataan a'jami yang kedua. Untuk pengetahuan semua, di dalam ayat tersebut ada dua perkataan a'jami. A'jami yang pertama bukan tashil, tetapi a'jami yang kedua yang akan dibaca dengan bacaan tashil. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk memudahkan pemahaman kita, boleh membuka dahulu Al-Quran, muka surat 481, surah Fussilat ayat 44. Baiklah para penonton sekalian, saya akan terangkan seperti biasa apakah maksud tashil. Tashil ini sebenarnya merupakan satu teknik sebutan hamzah dengan sebutan antara hamzah dan juga alif. Ia tidak menjadi hamzah sepenuhnya dan ia juga tidak menjadi alif sepenuhnya. Mudah ceritanya begini. Ia adalah untuk memudahkan bunyi sebutan hamzah yang kedua di dalam perkataan a'jami tersebut. Memang sekali imbas saya yakin kepala kita sudah mula pening. Apa Ustaz Ashraf cerita, teorinya cukup payah untuk difahami. Saya faham memang kita susah nak faham apakah maksud bacaan tashil ini jika kita baca secara langsung mengikut buku tajwid sahaja. Jadi saya akan terus kepada bahagian praktikal. Saya akan bunyikannya dengan tepat supaya kita lebih mudah mengerti apakah contoh bacaan tashil yang paling tepat. Para penonton sekalian, cuba kita tumpukan fokus kita kepada perkataan a'jami yang kedua. Hamzah pertama ditahqiqkan, sementara hamzah kedua ataupun alif yang kedua yang ada tanda bulat kecil itu yang ditashilkan. Begini bunyinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. صدق الله العظيم. Sekali lagi saya bunyikannya. لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. Lihat bunyinya agak ganjil bukan? Kalau bunyi biasa bunyinya begini, a'jamiyu. Selalunya orang membunyikannya secara salah begini, a'jamiyu, itu salah. Ada juga orang yang membunyikannya begini, salah juga, aha'jamiyu wa arabi. Mereka seolah-olahnya menambah huruf ha di situ. Bunyi yang paling tepatnya begini, a'jamiyu wa arabi. Kita akan lihat bagaimanakah cara pakar-pakar Al-Quran menyebutnya. Saya menjemput sekali lagi beberapa pakar untuk membantu kita memahami bagaimanakah cara yang paling tepat untuk membunyikan tashil. Saya menjemputkan dahulu qari kita yang pertama, iaitu Syekh Muhammad Ayyub. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. Terima kasih. Saya menjemput qari kita yang kedua, Syekh Mahmud Khalil Al-Husairi. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. Ya, terima kasih. Syekh yang ketiga yang akan memperdengarkan bacaannya secara tepat, Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. Terima kasih. Dan yang terakhir, Syekh yang paling terkenal pernah datang ke Malaysia selaku Imam Tarawih. Saya menjemput Syekh Muhammad Jibril untuk menunjukkan kepada kita cara membunyikan tashil dengan bunyi yang tepat. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي.
Tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, itulah cara sebenar membunyikan bacaan tashil pada perkataan tersebut.